Kita rasa macam kita bergerak dalam solat, tapi idea solat tu adalah Tuhan nak suruh kita berehat. Bukan exercise. Sebenarnya idea solat adalah untuk kita berehat lebih banyak. Hari ini di dunia yang penuh dengan distraction, di dunia yang penuh dengan ketergangguan, di dunia yang penuh dengan kesibukan, orang sibuk, orang mengejar kita, hustle culture yang kita sedang hadapi pada hari ini. Cara yang terbaik untuk kita menghadapinya adalah kita kena belajar untuk take a step back. Kita kena belajar untuk take a pause. Bila kita tengok balik semua teori-teori psikologi ini kan, yang biasa dinasihat oleh banyak psikologi dekat luar sana, kita cuba tengok prinsip-prinsip itu ada tak dalam solat. Kesemua itu ada dalam solat. Teori possession, the art of taking a pause, seni untuk mengambil jeda, orang kata ada dalam solat. Solat, salah satu kewajipan dan juga rukun dalam solat adalah tumakninah. Tumakninah ni maksudnya berhenti sebentar. Kalau kita tengok dalam solat tu, seolah-olah macam kalaulah kita betul-betul fikir, solat tu adalah cara untuk Tuhan memperlahankan kelajuan bergerak kita, kelajuan fikir kita, kelajuan jantung kita yang berdegup, kelajuan kita ke sana dan ke sini, hustling kita. Sebab kita masuk dalam solat, benda pertama yang kita kena buat, jangan kalut sangat, jangan laju sangat, tumakninah. Even kalau kita tengok daripada perkataan tu, dia terambil daripada perkataan itmi'nan yang asalnya bermaksud ketenangan. Tumakninah, itmi'nan tu berkaitan antara satu sama lain. Apa yang kita boleh faham, sebenarnya Tuhan lebih suruh kita tenang dalam solat. Kita rasa macam kita bergerak dalam solat, tapi idea solat tu adalah Tuhan nak suruh kita berehat. Bukan exercise. Sebenarnya idea solat adalah untuk kita berehat lebih banyak. Sebab tu Nabi bila tengok para sahabat laju sangat, dia kata tak boleh solat macam tu, kena ada tumakninah. Sebab the idea of solat adalah untuk regulate kita balik, untuk perlahankan dan tenangkan kita yang sedang laju tu. Jadi berehatlah dengan solat. Tu orang kata istilah berehat dengan solat. Dia datang dalam banyak perspektif, psikologinya, pergerakannya. Dia tak boleh jadi orang yang laju-laju solat. Dia defeat the purpose of solat tu. Ada orang tanya, ada orang pernah menyuarakan sebegini kalaulah solat tu Tuhan tu kan maha mendengar, kenapa kita tak baca dalam hati je waktu solat? Kenapa kita kena baca sampai kita dengar? Dah Nabi kata sampai telinga kita mendengarnya. Jawapannya adalah kerana solat bukan semata-mata untuk Tuhan mendengar. Tuhan dah dengar walaupun kita baca dalam hati, tapi untuk kita. Tahukah sebenarnya kalau kita study dalam sains, even dalam bidang psikologi pun, apa yang kita gerakkan dekat mulut kita menjadi satu vibration, satu getaran yang kita dengar dekat telinga kita, dan apa yang kita dengar dekat telinga kita akan menyampaikan pula signal-signal, pattern-pattern yang membentuk bagaimanakah corak pemikiran kita, corak otak kita bekerja, dan juga corak kita punya hormon bekerja dekat dalam badan kita. Semua itu sangat berkait rapat dengan bagaimana kita menguruskan emosi kita. Sebab itu kita kena baca sesuatu yang kita dengar, kerana getaran itu sangat penting. Sebab itu kalau kita tengok dalam psikologi kan, kita tahu bahawa dia ada satu teori dia, kita kata kita bercakap dengan diri kita sendiri. Kita kena cakap something yang positif kepada diri kita sendiri. All is well, all is well. Dia panggil positive reinforcement. Kita cakap balik dekat diri kita kan, self talk tu penting. Solat adalah itu. Prinsipnya adalah kita kembali bercakap dan juga mengakarkan semua yang kita fikir itu kepada apa yang sebenarnya sedang kita tujukan, iaitu Tuhan. Kepada sesuatu yang kita kena direct semua benda tu dekat Tuhan. Sebab tu bila kita mulakan solat, benda pertama dalam solat yang paling kita utamakan, permulaan solat mestilah meletakkan tujuan yang jelas. Arah tu kena betul. Sebab tu niat tu penting. Niat tu perkataan dia datang daripada kata nawa. Nawa ni asalnya bermaksud direction tau. Haluan kita nak ke mana. So maksudnya sebelum solat, Tuhan nak praktiskan kita ni supaya tahu kita nak kena pergi mana. Orang yang tak tahu nak pergi mana, dia tak tahu pun kenapa dia kena buat. So redirection is very important. Dalam psikologi, orang yang struggle secara emosi adalah orang yang sebenarnya struggle. Dia sebenarnya tak tahu nak pergi ke mana, tak tahu nak kena buat apa. Jadi sebab tu dia stuck dekat situ. Sesuatu yang sangat bahaya dalam psikologi adalah bila kita stuck dekat kitaran yang sama. The trauma cycle. Teori ini disebut juga sebagai teori ini hamster wheel, roda tikus hamster. Dia gerak laju. Sekali benda tu hanyalah sekadar berputar di tempat yang sama. Itu dipanggil sebagai trauma bonding lah. Kita bonding kepada trauma yang sama, luka yang sama. So bila kita mula solat mengajar kita untuk letakkan, okay, at the end of this aku nak apa. So dia keluarkan kita daripada start tau, dekat satu tempat. Itu hanyalah kita belajar daripada niat. Sebelum solat lagi niat dulu. Dan bila kita angkat tangan, kita kena baca Allahu Akbar. Nabi kata baca kena dengar. Allahu Akbar mesti dibaca kuat. Allahu Akbar, bila kita membaca sesuatu yang bersifat getaran itu bermula dengan Allahu Akbar, kita memberi satu mesej kepada badan kita bahawa now tadi ada direction tadi kita dah tahu kat mana dah. Now kita nak apply macam mana kita nak pergi ke arah direction itu. Kita akui dulu yang Allah tu maha besar. Bila kita baca Akbar, apa yang sedang berlaku?
Otak kita sedang memberikan mesej bahawa semua yang berlaku ni hanyalah benda kecil je. Sebab ada yang lebih besar daripada semua ni. So dia letakkan priority yang jelas. So dia reposition kita punya priority. Normally kita overthinking. Banyaklah benda aku nak kena handle ni. Kan? So bila kita baca Allahu Akbar, semua benda tu dia akan jadi kecil. So Allah prioritikan balik. Benda yang lagi besar adalah Tuhan. Hanya sekadar kita niat dan juga kita membaca Allahu Akbar. Kalau seandainya anda mahu untuk sedikit sebanyak memperbaharui solat dan juga memahami apa yang kita baca dalam solat dan juga reflect balik apa yang kita buat dalam solat kita. Saya ada buat satu kelas sebanyak 4 siri dan saya cuba cover daripada A to Z, daripada wuduk sampai tahiyat. Semua tentang solat. Jadi kalau anda berminat untuk mendapatkan rakaman, lifetime access, ada nota, ada slide, bahkan ada banyak free gift yang disediakan, boleh klik link yang disediakan oleh MAS Studio. Terima kasih.